Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam cuti sekolah kepada semua kawan-kawan. Pagi ni kita dah sampai dekat Sungai Palas. Satu tips saya nak bagi, kalau kita nak pergi ke Sungai Palas ni, kita kena bergerak seawal 7.30 pagi dan sampai kat sini lebih kurang pukul 8. Pastikan sebelum sampai ke Sungai Palas ni, simpang kat IKEA Farm tu. Sebelum pukul 8 kita dah bergerak dan dah sampai kat sini. Kalau tak, kita akan stuck dekat traffic jam. Dan kita akan berserapan dekat atas sana. Tengok view Cameron Highland di pagi hari jam 8.20 pagi, sejuk dan sangat cantik view dia. Tengok bunga-bunga purple ni. Ini pokok senduduk tau. Pokok senduduk, bunga warna purple. Kita yang kat bawah tu warna pink purple yang cair-cair sikit tu. Tengok tu dik kat belah sana dik. Area sana cantik. Kita orang sebenarnya Cameron Highland ni macam kampung kedua kita orang. Ya ke? Ni kita nak balik kampung. Kampung bila? Kampung mana? Kita kena naik cepat supaya nanti tempat deck dekat sana tu tak dipenuhi dengan manusia-manusia yang sama macam kita orang ni juga. Okay, jom. Kita nak sarapan apa? Teh halia. Tebo. Tadi ambil gambar. Lepas tu ambil Jom nasi lemak. Ni kayak Apa dia? Okay, ambil barang. jom.